Semasa ekonomi tengah rancak, semua nampak hebat. Tapi bila gawat, baru sedar. Emaslah pelindung yang mereka tak ada. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sekarang dunia tengah berdepan ketidaktentuan. Peperangan, nilai mata wang jatuh, kadar inflasi tinggi. Golongan kaya yang tak simpan emas mula panik. Sebab mereka sedar duit boleh hilang nilainya dalam seminggu. Tengok apa jadi bila ringgit makin lemah. Harga barang naik, kuasa beli jatuh. Tapi harga emas makin kukuh. Sebab ia pelindung kepada nilai sebenar kekayaan. Emas bukan soal untung cepat, tapi soal nak selamatkan nilai hidup jangka panjang. Kalau hari ini kita tak lindung kekayaan dengan emas, nanti kekayaan itu tak mampu lindung kita. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.